Cepatlah. Alah, Wi-Fi sangkut lah. Wi-Fi sangkut-sangkut? Jom kasih kencang. Stream cerita hebat Didi and Friends. Wi-Fi kencang untuk pelbagai peranti. Percuma router edisi terhad Didi and Friends. Stream Didi and Friends Storytime tak sangkut-sangkut. Dapatkan Astro Fiber sekarang. Kembali menyaksikan Borak Sini dan segmen ini yang sekarang ini dibawakan khas oleh Astro Fiber. Wi-Fi kencang tak tersangkut-sangkut. Tak. So bila kita tengok tu dia tak ada. Tak ada. Kalau sangkut pun kami, bukan Astro Fiber. Alright. Okey, kita nak bersama dengan dua orang yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Nak tahu tentang satu siri animasi yang sangat-sangat dikenali ramai dekat Malaysia ini. Sebenarnya sebab kita nak kongsi bersama dengan anda kelebihan penceritaan kepada tumbesaran kanak-kanak. Ya, so, bila betul. kita ni ada anak-anak, abang ada anak kan? Kita tak boleh main bagi je apa yang dia nak tengok. Nanti dia mempengaruhi tumbesaran anak itu. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Akmal Kucha Aziz dan juga Sheikh Ahmad Fadil yang merupakan Ketua Pegawai Kreatif Warna Kala Studios dan juga pengarah siri Didi and Friends. Storytime juga daripada Warna Kala Studios. Apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat. Baik kedua-duanya. Soalan yang pertama ni saya nak tunjukkan kepada Tuan Akmal Kucha kita ni. Kenapa memilih untuk berkolaborasi dan apakah keistimewaan kolaborasi antara Didi and Friends dan juga Astro Fiber? Okey, terima kasih Pak Faizal. So kita kali ni kita collaborate dengan Astro Fiber sebab bermula daripada lagu yang fiber yang kencang tu. Kencang. Jingle tu. So kakak kencang Hawa Rizwana yang memang habis pink tu kan. So kita mula dari situ. And kita punya peminat budak-budak pun suka sangat lagu tu. Sampai kita buat pula masa baru-baru ni Home of Kids, Astro Home of Kids. Kita ada buat event dan kakak Hawa Rizwana dengan Abang Pak Ain ada buat sesi membaca story time sesuai dengan tema Didi and Friends musim ni lah. So dari situ kita seperti yang kita boleh tengok ni, kita ada router Didi and Friends limited edition percuma. Percuma dengan bundle Astro Fiber 500 meg. Sekarang mungkin mereka tak dapat nak tengok lagi. Nanti ini dia. Boleh pilih. Jangan tunjuk ke anak aku ni. Bukan dia minta kan. Suruh tukar ni. Okey. Jadi itu merupakan kerjasama. Tapi kita nak tanya Encik Fadil lah mengenai penceritaan Didi and Friends Storytime ni. Apa sebenarnya elemen penting dalam kisahnya? Okey, elemen penting untuk Didi and Friends kali ni kita bawa dia orang untuk membaca buku. Sebab sekarang ni kan budak-budak semua, kanak-kanak semua tengok phone, tengok tab. So kita bawa Didi and Friends tu, kita bawa dia orang membaca buku. Jadi kalau katakan kanak-kanak pun dapat enjoy lah tengok Didi and Friends sebab dia orang lain Didi and Friends. Dia orang pun membesar dengan Didi and Friends. Jadi kita pun nak bawa cerita-cerita lama, cerita-cerita klasik lama tu masuk dalam Didi and Friends supaya dia orang pun dapat enjoy macam masa kita dulu-dulu lah, masa kecil dulu. Bedtime story semua dulu lah kan. Macam Red Riding Hood, macam Arnab dan Kura-Kura. Cerita-cerita yang kita membesar juga dulu bang. Saya Snow White. Snow White. Dia English education. Kita ada Red Riding Hood. Kita ada version Red Riding Hood kita. Kita ada masuk Hansel and Gretel. Wow. Okey. Jadi adalah beberapa siri ataupun kisah koleksi tradisional jugalah yang dipaparkan kan. Dan kita bercakap pasal yang tadilah kanak-kanak sekarang nak diberi tahu secara storytelling lah macam tu kan. Jadi kepada Encik Akmal kita, internet ni penting tak untuk kanak-kanak? Realiti dia budak-budak sekarang memang macam mak bapak dia juga, tak boleh hidup tak ada internet kan. So macam walaupun kita nak promote pembacaan buku bila dia, tapi kita tak asingkanlah, kita tak adalah larang dia orang guna internet kan, cuma kita pantau, kita make sure konten yang dia tengok tu berfaedah, bukan bukan-bukan kan? So macam kadang-kadang macam anak saya dia suka konten yang
arts and crafts. Dan bila dia tengok tu dia akan cubalah buat dia punya craft sendiri. So benda-benda tu merangsang imajinasi dia selain daripada membaca buku ni. Kita tak boleh menolak teknologi lah sebenarnya kan. Dia kena seiring. Realitinya macam tu kan. Pemantauan aja perlu dilakukan. Betul. Jangan tak pantau FBI. Saya dah memantau, diri sendiri pun kena pantau. Ya, betul. Okey, tadi macam Encik Fadil ada sebut Red Riding Hood, ada cerita Arnab dan juga kura-kura kan. Macam mana sebenarnya pemilihan cerita-cerita ini dilakukan? Okey, cara kita memilih cerita ni kita berkumpul dengan kita punya tim lah. Ada writer kita, ada director saya lah, ada join sekali. So kita sama-sama bincang lah. Apa cerita yang kanak-kanak perlukan ataupun cerita apa yang kita nak pilih. Jadi daripada discussion tu kita cari macam kita nak go through cerita-cerita lama lah. Cerita-cerita lama yang mungkin budak-budak zaman sekarang dah macam tak layan sangat dah. So dia orang pun tak tahu cerita apa tu. Ada Red Riding Hood ni cerita apa kan. Jack and the Beanstalk apa. Jadi kita memperkenalkan dia orang dengan cerita-cerita itulah. Versi Didi and Friends. Sebab zaman sekarang ni bila kita tengok ramai budak-budak membesar dengan Didi and Friends. Jadi nanti diorang pun tak tahu cerita-cerita lama ni akan lama-lama diorang dilupakan. Jadi kita bawa cerita-cerita tu masuk dalam Didi and Friends supaya diorang pun dapat enjoy juga macam kita dululah. Cerita yang ada banyak pengajaran, ada pasal macam mana kancil dapat lintas sungai dengan buaya, macam mana Jack dapat ambil barang emas daripada gerasi. Anak kura-kura ada kan? Ada juga. Anak dan kura-kura pun ada. Episod pertama lagi. Itu Arnab itu paling popular sekali. Arnab kalah kan? Anak kalah sebab dia overconfident. So dia belagak sangat. Itulah pengajaran dia. Jangan terlalu confident. Cuma kalau Arnab tu tak tidur, dia menang. Kan? Tapi nak jadikan cerita, kenapa dia tidur? Itulah dia plot twist dia. Plot twist dia. Okey, jadi kepada mereka-mereka yang mungkin nak menyaksikan, macam mana cara dia tu? Kalau siapa nak tonton cerita-cerita Didi and Friends ni, sekarang ni ada di Astro On Demand dan Astro Go lah. So diorang boleh tengok semua episod. Semua episod sekarang sudah ada dah tayangkan. So kalau tengok dekat Astro Ceria ada ulangan dia lah. Tapi kalau nak tengok episod mana boleh tengok Astro On Demand. Astro On Demand. Dan untuk pihak Warna Colour Studios ni, Encik Akmal, apakah harapan tuan untuk kolaborasi istimewa ini? So insya-Allah kita orang harap sangat-sangat anak-anak kita yang tonton kali ini dia selain dia enjoy versi kisah-kisah story time ni versi Didi and Friends, dia dapat pengajaran. Macam yang Fadil cakap tu lah, gunakan otak, terus berusaha, jangan give up. So macam kita harap, dan juga ada lagu-lagu lah, lagu-lagu Didi and Friends macam biasa mesti ada lagu-lagu. So harapnya semua orang boleh enjoy, anak-anak boleh enjoy, mak bapak pun boleh layan sekali. Tapi insya-Allah saya rasa dalam jangka masa yang sangat singkat sambutan akan mantap pujalah ya. Jaranglah kandungan-kandungan macam ini mengecewakan. Kita pun memang boleh layan masalah dia. Sangat semut berkawan satu-satu hurra. Hore. Okey, juga nak pesan kepada anda semua ya. Sekarang ni Astro Fiber sebenarnya ada tawaran hebat untuk pelanggan Astro. Percuma edisi terhad Didi and Friends. Kita ada Didi, Nana dan juga Jojo. Yang ini kan Nana Mazhar. Nana dah jadi kartun. So, macam mana kita nak dapatkan router ni FBI? Senang je, langgan Astro Fiber 500 Mbps hanya RM90 sebulan. Edisi terhad sementara stok masih ada. Boleh dapat di Astro Experience Store, Astro Exclusive Partners dan kios Premium Astro. Jadi info lanjut boleh layari astro.com.my/fiber. Betul. Jadi kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Akmal dan juga Encik Fadil di atas perkongsian itu, dan kita juga nak kongsi dengan semua orang, sedar ataupun tidak, kita sebenarnya dah setahun bersiaran FBI. Dan sepanjang macam melas je kan. Tapi sebenarnya kan sepanjang Borak Seni bersiaran ni sebenarnya kita ada pelbagai aktiviti yang kita dah buat. Kita ada bantu sini, kita ada kenduri sini, Elka Elza Fitness Playdate, Hijack Hari Guru dan juga Hantu Durian yang FBI pergi tu. Betul. Sebab saya hantu. Dan semua ini untuk menghiburkan penonton dan mengeratkan jalinan hubungan kita bersama. Jadi jom kita saksikan bingkisan kompilasi yang disediakan. Check it out. Terima kasih banyak. Thank you so much. Saya nak ini tau, yang tengah ni. Takar kemuliaan bulan ini, Borak Sini berkesempatan menyantuni golongan asnaf dan gelandangan. Istimewanya,
Figura yang selalu membantu golongan ini, Ketua Aktivis Jejak Jalanan, ABH, turut serta turun padang. Dan tahun kedua, pengguna Al-Karya tu pula tak bagi habis buat kat belakang tu. Pula dah. Itu cabaran. Jangan risau, memang basic. Kita nak buat perlu sikit-sikit. Belum manja-manja, lepas tu kita nak cantik-cantik ambil gambar. Okey, Hani sebenarnya tengok dah dia punya workout macam mana kat Instagram. Tapi bila Hani sekarang berada kat sini... Hari yang dinanti-nantikan telah pun tiba. 16 Mei, hari istimewa buat semua guru di seluruh Malaysia. Nak tahu apakah sambutan untuk tahun ini di sekolah ini? Jom kita saksikan. Okey, sayang tak ada cikgu-cikgu? Sayang. Julung kalinya Borak sini mengadakan kenduri sini. Semua ada. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Kian Wazman. Saya sedang berada di Hotel Palm Garden Putrajaya di mana kita tengah adakan satu event yang cukup meriah sekali iaitu Hantu Durian bersama dengan peminat-peminat borak sini. Tak pernah buka durian, pernah makan je.